dia diinspirasikan daripada kisah benar, tapi kisah benar yang disampaikan tu hanya secebis saja. Hey hey hey, what is up my good people? Aku baru saja lepas menonton filem Polong. Personally bagi aku now is hujung bulan 5 dan kita dah banyak dapat filem-filem lokal untuk bukan setakat bulan 5, daripada bulan 1 lagi. Aku rasakan ini adalah the best local movie of the year so far. Ya, dia memang terbaik. Arahan Zulkarnain Azhar, lakon Amin Milana, Jun Lojong, Fad Anwar, Namron, and yes, ini memang something yang aku harapkan dan aku dapat dan aku suka gila. Okay, first yang aku boleh kata aku suka dekat dalam filem ni adalah dia punya character development. Walaupun cerita dia kita tengok diinspirasikan daripada kisah benar tentang watak sosok Moda Fendi yang diubah nama dia dalam filem ni menjadi nama Maria Hadi, lakonan Jun Lojong. So bila kita tengok daripada set design, daripada kostum apa semua, memang dia tidur sebiji lah macam mana yang waktu Mona Fendi waktu tahun 2001 dulu waktu dia kena tangkap apa semua kan. So memang undeniably lah, walaupun dia orang mencuba untuk tak bagi tahu kata ni cerita Mona Fendi, actually memang betul ini diinspirasikan daripada Mona Fendi, tapi dia bukanlah macam 100% tiru ataupun ikut Mona Fendi punya cerita, sebab dia diinspirasikan sahaja. Dan aku suka bila dia tunjukkan macam mana bukan setakat pada watak Maria Hadi ni saja yang dikembangkan, tapi juga pada watak-watak macam watak Marisa, watak anak dia. Lepas tu ada watak fiction macam watak Fatimah, lakonan Amin Milana, dan juga watak Mamat, lakonan Fad Anwar. Dua-dua ni is the integral character untuk keseluruhan plot dalam filem ini. Dan basically dia nak tunjukkan macam mana keseraman yang ada dalam filem ni, iaitu watak hantu polong dekat dalam filem ni menjadi satu plot device yang menggerakkan cerita dan menggerakkan kesemua watak-watak ni. And aku rasa dalam filem ni juga melalui watak Maria Hadi tu, dia bukanlah aku nak kata dia nak humanize ke apa, tak. Kenapa aku rasakan ini satu character development yang bagus, sebab kita nampak biasanya kalau daripada surat khabar, daripada berita ke apa ke, kita nampak surface level. Kita tak tahu deep down daripada segi daripada segi watak dia, daripada segi dalaman dia apa sebenarnya yang membuatkan dia jadi macam tu. So dalam filem ni dia taklah tunjuk sepenuhnya pun sejarah dia. Dia tak tunjuk sejarah dia macam mana dia jadi macam tu ke apa ke, tak ada, dia tak tunjuk. Tapi bila part sampai ke watak Jun Lojong ni sebagai Maria Hadi, dia tunjuk yang dia insaf, dia macam mana dia deny semua dakwa-dakwi orang ramai yang kata dia boleh terbang, dia boleh tembus dinding, dan macam mana tabloid-tabloid ataupun majalah-majalah yang suka buat gosip-gosip, suka buat benda-benda yang suka jaja cerita-cerita pasal setan lah, pasal hantu lah, semuanya untuk duit. So bila fikir balik dulu, kadang-kadang kita baca Mastika, kita baca manga ke, kita baca buku majalah variasi, kita pun macam percaya kan, dia punya karakter, dia punya Mona Fendi ni seramnya, boleh terbang, boleh ni semua kan. Tapi bila kita membesar, kadang-kadang kita fikir logik pun macam kita tak boleh lah nak percaya sangat pun benda tu 100% rupa-rupanya. Waktu tu just macam nak bagi hangat, nak bagi macam menyedapkan cerita, nak buat duit je. So bagi aku suka bila dia tunjukkan sisi lain watak Maria Hadi dekat dalam filem ni. At least kawan-kawannya dia bagi kita macam ada emotional beat tu dalam filem ni tau. So all the character development, termasuklah Mimi Lana dan juga Fad Anwar sebagai watak utama dekat dalam filem ni. Kau boleh nampak all these character yang ada dekat dalam filem ni semuanya grey character. Maksudnya watak-watak kelabu. Watak-watak kelabu ni maksudnya dia bukan hitam, dia bukan putih. Dia ada sisi baik dia ada sisi yang tak baik dia, dan dia ada kisah-kisah silam dan juga dosa-dosa lampau yang menghantui setiap watak-watak dalam filem ni. So basically itulah tema yang menghantui semua watak-watak dalam filem ni, iaitu tentang dosa-dosa silam mereka yang ada dekat dalam filem ini. Okay, and then yang kedua yang aku suka dalam filem ni adalah aku nak puji pengarah Zulkarnain Azhar. Zulkarnain Azhar sebelum ni pernah direct filem Takluk. Jadi tapi aku rasakan macam filem seram macam ni macam makanan dia lah, sebab sangat-sangat cantik bila dia buat. Sebab filem seram ni bila dia buat, dia merangkumi sound design, sinematografi, design watak hantu apa semua. So bagi aku daripada segi semua
360 darjah elemen untuk filem seram tu berjaya diangkat, berjaya disampaikan. Memang rasa lain daripada filem-filem seram lokal yang lain. Jadi aku rasakan bukan itu saja, bukan filem seram saja. Bagi aku Zulkarnain Azhar pun bijak juga dalam menghasilkan filem kisah benar, filem true story. Sebab ikutkan dalam filem Takluk pun filem kisah benar, tapi dia berjaya macam fictionalizekan kisah historical event tu bagi lebih dramatize, bagi lebih dramatik, lebih nampak ada action dan nampak cantik as a film. So dia tak rasa preachy, dia tak rasa macam kau tengok dokumentari. Sama macam ini, dia diinspirasikan daripada kisah benar, tapi kisah benar yang disampaikan tu hanya secebis saja. Dia hanya macam nak mencantikkan keseluruhan cerita je, tapi sebenarnya cerita sebenar dalam filem ni adalah tentang watak Mimi Lana, tentang watak Fad Anwar dalam cerita ni, macam mana dia nak mencari jalan untuk nak menyenangkan hidup diorang. So benda tu bagi aku memang sangat nice apa yang Zulkarnain Azhar buat, termasuklah dengan kru-kru belakang tabir dia. DOP buat kerja, art department buat kerja, wardrobe buat kerja, semua function. So secara totalnya memang daripada segi teknikal apa semua, daripada segi directing memang perfect lah bagi aku dalam filem ni. Yang ketiga yang aku suka adalah dia punya visual estetik yang menunjukkan filem ini adalah pada zaman 90-an. Kalau kita tengok filem Hollywood ataupun siri-siri daripada Hollywood ke apa ke, diorang selalu macam nak try back to the oldies, back to the 90s, back to the 80s, tunjuk ada grain dekat filem apa semua kan. Sebab kita macam dalam dunia yang penuh dengan pemodenan, dengan tech lah apalah semua, sometimes kita nak rasa macam balik ke dunia vintage, balik ke dunia lama. Kita nak ada that nostalgic part. So bila tengok filem ni kita dapat that nostalgic part. Kita nampak ada Walkman, TV CRT yang petak tu dengan dia punya white noise dia, telefon telekom tu yang petak tu, ada Nokia lagi, Nokia 3310, dan lepas tu komputer yang besar gabak tu, PC kan, pakai MIRC, channel kampung, channel mamak, nama chat dalam tu cutie girl. Macam mengimbau balik lah kita pada zaman 90-an kan, which is aku rasa macam satu gamble ataupun satu usaha yang kita tak boleh pejam sebelah mata. Sebab kita tahu watak kisah benar tentang Mona Fandey ni waktu dia dihukum gantung pada tahun 2001, itu pada 25 tahun yang dulu Jadi macam mana diorang boleh kembalikan 25 tahun yang dahulu ke dalam filem sekarang ni, bagi aku satu usaha yang boleh dipuji lah. Ya. Aku rasa macam mungkin ada certain part tu dia punya jump scare a bit too excessive sangat, terlampau macam berlebihan sangat. Tapi aku boleh bagi pas dekat benda tu sebab dia bagi satu cerita yang menarik, dia bagi filem yang bagus. So bagi aku benda tu bila dia dah cover kan, so at least aku tak complain sangat. Lagi-lagi bila ada watak-watak, ada babak-babak yang disturbing, babak-babak yang dark gila. So bagi aku benda-benda macam itu, kadang-kadang aku macam masa awal tu aku rasa, alamak, kenapa dia buat jump scare macam ni? Alamak, kenapa cerita dia macam ni? Tapi bila kat ujung tu macam, oh okay, lupa lah benda-benda flaw-flaw apa semua tu. Ya. Maka dengan itu untuk filem ini aku boleh bagi rating sebanyak 9/10 bintang. Jadi korang jangan lupa untuk tonton filem Polong yang akan keluar di pawagam-pawagam Malaysia bermula pada 28 Mei selepas Raya Haji, bertepatanlah dengan Raya Korban